nampak. So, kita nak check out. Okey Bu, selamat pulang ya Bu. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih ya, Bi. Jumpa lagi, Bi. Iya. Sekarang pukul 12. Tepat 12. Kita check out. Okey. Lagi. Nampak ni? Lagi. Hai. Kita nak pergi mana, Bi? Kita nak pergi Pasar Payang. Yeah. Pasar Payang. Tempat nak shopping. Kan? Say hi. Hi. Dia dah pernah pergi kan? Orang pernah pergi kan? Pernah, tapi ni bangunan baru. Oh. Tak silap saya lah. Tahu lah baru ni. Ni bangunan baru ke? Oh, salah. Oh, sorry. Lah ya ke? Pulak. Dah sampai sini akan pergi ke sini je terus. Ini kan zaman tu ke? Banyak sangat lah. Ya. Jadi macam tengoklah rezeki kedai mana yang akan Sebab kita orang pergi. orang bersaing memang secara lihat. Cuma ni macam terlalu sama benda. Ha, kita pun macam ni ada. Dia lebih kepada nakkan suasana. Kan dia nak buat itu tak? Okey, kita nak start dari mana? Okey je nak. Ini first time Wada jejak Pasar Payang. Ah, boleh. Kau nak beli? Sebab tu semua orang jalan. Banyaknya pelekor. Ada dia sama je Wida. Tahu tak apa kan? Ya. Tapi cuma kita kena pandai. Ya. Ya, 26 Macam anda kau aku. Taklah, ada gambar Naki. Punca lah sini lagi penuh. Yelah, memang warna dia. Ni cantik. Nanti kita orang datang. Datang mak. Mami. Jom kita pergi sana lah. Dekat baju tu ada ke yang tekan ni? Adalah kot. Kita try tengok. Kita jalan depan. Kau menyesal kan? Tak, sebab Kita datang balik. Aku pakai kat situ je kan. Dia sampai Wahidah, mana sabar Wahidah. dekat-dekat. Akan datang. Kalau tak pagi pun kita Dan- pasang balik. kalau menyesal kau tak tahu balik. Jangan risau. Korang tanya dulu. Berapa ringgit kat sini? So kita boleh compare kat sana. Boleh tanya penuh tu. Ha. Siapa pun nak beli penyu juga. Okey. Lagi mana tahu kat saya. Kita beli penyu kita Wida. tidur dekat rumah. Tak, dah. Mak tanya Kau, lah, mak bukan. tanya. Kau cakap ni. Kau tunjuk. Ha. Okey bang, pergi ni apa kena? Mesti dapat murah. Blogger. Kita berhenti tempat Anna malu tadi. Kenapa Ena buat apa? Anna buat sini. Arai. Kau ada arai? Dia ada arai. Berapa? 65. Yang kecil sikit ni. Yang Oh. hot ni yang kecil lagi ni. Mana? Ada ni 15. 15 yang hot ni. Dia 35. Ni kalau kain biasa warna pink ni 30. Oh ni. Oh dia sebab dia tak ada tu. Dia dua Kalau colour. model ni kain baru. Itu kain biasa. Oh. Yang ni 35. Kalau kecil lagi? Itulah 15.
25 dulu. 15 ni. Ini. Kalau ambil banyak berapa be? Yang mana? Macam mana? Aduh. Weng ni berapa? Ni comel ni. Sebab dia ada ni. Mana buat sekali? Tak bajet ni sekali. Okey. Yang ni. Yang tu Yang tu sama kot. Kalau yang hot model pink macam ni rambut. tapi kecil. Yang ni, Yang macam ni. warna oren. Yang ni. Yang tu. Berapa? RM5. Tu RM5. RM5. Oh, ni boleh letak dalam kereta lah. Sebab dia kain ni kot. Dia kan tak ada yang macam tu. Bukan badu. Dia kain biasa. RM5 okey lah apa? Jadi tengah nego ni. Baik. Kami pusing dulu dek. Terima kasih dek. Elok. Salah. Berat sebelah lah kau ni. Betul kan? Kenapa nak kena macam tu? Tak faham lah. Koyak ke apa? Ibaratnya ada. Dah berapa kok? Nampak dok? Nampak lah. Kita dah sampai. Ambil gambar. Okay. Anaki. Sibuk. Anaki. Panas dia merah muka dia. Panas gila. Nak ni. Ha? Oh, ni. Belum zaman dia bosan lah. Bilas. Tapi lah dia topi. Dia gelang tembaga. Sini saya tunjuk. Ada macam-macam design. Belah dalam. Cantik. Yang bangle pun ada. Sila. Apa? Siap hitam tu. So cantik. Wih, cantik ya? Kan? 25 je weh dah. Tahu tak apa? Topi 10. Kalau pakai Yang mana? Yang ni ke? Yang ni ke yang ni? harga ni 25. Ni pun kot. Cantik juga. Ni pun cantik. Boleh pergi kerja ke apa ke? Betul yang tu cantik. RM1 dah. Nah, beli tu. Tak ada Mana helmet beli RM5. Nak beli tu siapa? Toilet janganlah ada adik tu. Kena adik. Tu. Nanti simpan dulu. Yang kecil tu. Bukan yang kecil kat atas tu. Atas depan sikit. Itu. Biar aku beli RM5 tadi. Oh. Kan? Kenapa gelap? Kena. Ke muka kita gelap? Takut burn. Kenapa kata warna putih? Hey. Ya. Kalau kakak nak basuh. Jauh gila. Salahnya jauh nak. Dia nak kasih mirror dia. Hasil tangkapan. Beli apa?
Saya boleh penyu banyak. Banyak penyu yang saya beli. Buka akuarium. Apa? Boleh buka akuarium. Boleh buka. Syazah beli apa? Apa yang saya tak beli? Ena beli kipas sebab panas. Oh. Yang ni berapa? Itu 10 ya, itu sekilo. Ya, tu kalau kat goreng rambut kuat dah lembut. Kalau gini dia lembut saja hidup rambut. Oh. Kalau ni rambut. Yang rangup yang ni, yang ujung ni. Ni rambut luar dah lembut. Sama lah. Sama lah dengan ni? Ya. Nak ya hok rangup dulu. Ambil dah. Ini dia padak ikan. Oh. Ni ha, tak ambil ni. Nah, kalau ni dia kurang sebab ni. Yang ni 10. Kalau banyak ikan. Tapi kalau yang ni 4 ni juga kan? Ni 4 30 juga. Ni 10 se. Oh. Oh yang sini. Oh okey. Sini dengan sana. Kita satu, ibu bawa satu, ibu saya satu. Boleh 3. Betul. Boleh. Sama kan ni dengan ni? Anak 3 lawak dia ni. Sama sekilo. Banyak ni. Anak punya ni jadi. Member kat situ je. Member tidur kat sini. Pangkuan daddy. Angin pula. Benar-benar Aku yang tak ni, patah tangan ni. Kejap dah nak dah ni dah. Okay, done. Adalah 2 jam kami di sini. Abah. Oh. Apa? Pandai lelek. Ni baru betul orang KL. Ya Allah. Kita dah sampai Pasir Bawah. Kita orang dekat pesisir. Cantik. Ada bridge. Dari sini pergi dari sana. Sini better. Ya. Tapi yang foreign Tapi lain tak payah ada ni pun boleh kot. Pokok situ je. Ya betul. So, lepas sini yang nampak banyak. Cantik. Ya. Sini kat Ena. pun dah bangun. Bagi makan. Tengah bagi makan. Bagi apa? Biskut Baby Guide. 10. Tak Preset tahu. apple. Preset apple.
Yang ni okey. Dia tak. Kalau yang ni dia macam cair. Dia cair dalam mulut. Betul? Kalau yang biskut betul-betul biskut biasa tu, dia macam bersepah kan. Lepas tu dalam mulut dia akan macam pecah macam tu. Betul. Yang So tu, yang ni tak ada lah. yang tu saya setuju. Then Sebab yang yang ni tak. ni ambil yang besar sikit. Dia kalau bagi besar pun dia macam boleh cair dalam mulut. Kalau biskut tu dia macam bus. Lepas tu kotor. Yang ni tak. Suka ke? Sedap. Yang ni tak. Yang ni first time kita orang beli untuk trip ni. Senang. Kalau dia lapar ke apa ke, tak adalah macam kena beli nasi ke apa kan. So dia boleh makan biskut dulu dia punya ni. Rasanya. So kita nak beli ke Masjid Kristal. Kenapa? Apa? Beranak. Tadi kat Pasar Payang rambung mata sebab terlalu banyak sangat. Tapi dia benda yang sama. Keropok banyak, baju banyak. Tapi baju budak tak banyak kan? Ke kita orang yang ni? Lepas tu dia orang dah macam modern tau sekarang. Dia JC macam tu. Bukan yang macam Dulu I love kalau- Terengganu macam tu. Yang Kalau dulu t-shirt macam tu kan. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang kalau kau pergi, mungkin saya ada Terengganu je dia tulis. Betul. Lepas tu dia punya corak pun modern. Bukannya yang macam yang macam dulu-dulu tu bukan. Sebab banyak saya ada belikan yang untuk Penang tu kan. Yang tu macam dulu-dulu. I love Penang. Dengan dia punya tekstur baju pun macam dulu lagi. Cantiknya warna oren tu. Alah jauh. Itu lagi kira. Okey lah, nanti kita jumpa dekat Masjid Kristal. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Okey. Tukut. Tu. Syazah. Cantik juga Masjid Kristal ni. Nampak ada ni. Ambil gambar. Nah. Ya, kau ni dah. Ya, kau dah record. Lah. Baby, pening kepala dia. Itulah. Dia offer kat. Saya memahami. Dia tengok kau. Kenapa? Kenapa dia tengok Kak Ena? Payung aku tadi dia kata. Daddy ni pun boleh tahan juga. So beautiful. Kau sini lah. Tengok. Kedai mana satu? Kedai pink ni. Kedai pink. Kompedam. Kedai pink tu ada apa? Tak, kita orang pergi kat situ. Oh depan. Ya, dekat. Kita orang sekejap. Bye-bye. Mami, Mami lari. Mami, makan mana? Tak tahu macam mana nak hijaunya. Bibenteng. Entahlah. Tengoklah tu. Selalunya di benteng. D. B lah. Tapi bukan selalunya, Bukan, dia selalunya. bukan band. Dia benteng. Faham tak? B. Yelah, dia B tu B apa? B apa dah. Oh. So betul-betul tepi benteng. Oh.
Masuk. Masuk. Letak atas ni. Saja. Relax. Nanti kau benang dah dalam tu. Makin merah. Oh, tak boleh lah. Kecil. Kalau tak kau ambil baby Tahu tadi bawa ni Bawa tu ambil satu lagi baby chair. tambah kat atas ni. View lain sikit. Yang tu boleh magnet. Itu panggil dia orang ke apa? Nah, tengok menu. Naki, order apa? Sekejap. Korang nak order lauk ke apa? Macam nak order. Kalau order nak order lauk, kita order maksudnya nasi 6, satu lauk lah. Boleh. Boleh? Setuju. Okay, Ami. Nampak kau. Dekat local cuisine. RM1 je dia tarik. Serius tak? Serius je? Dia jawab. Bagus. Cepat sekali lagi. Sekali lagi reaction. Bawa biji. Reaction tadi. Ready, Set. set, action. Dia tarik RM1 je? Serius tak? Serius je? Serius je? Tengok lah. Ay. Tapi you dah bisa ambil. Weh, pocik terus diam dah tadi pada dia. Serius tak? Bapak. Kat mana nak ni nya situ. Yang tong-tong oren tu kan? Mana tu? Dalam tong-tong oren tu kan? Satu. Tapi sebab nanti dia potong-potong kan. Satu je. Bagi kita ikan dah ada. Rasa ni boleh ke? Akak nanti yang kita nak buat Sudah tepung. no. Sumbat. Sumbat. Sos Thai tu. Nanti dia potong-potong. Ke tak? Kan? Dia potong. Potong-potong kan? Okay, boleh lah. Yang ni okey ke tak? Kalau sumbat biasa ambil kecil sikit sebab dia lambat. Boleh. Oh. Dia lambat masak. Boleh lah Dia akak. ke atas. Akak pilihkan lah. Senang. Okey. Orang nak makan. Itulah masalahnya. Macam kita dah pilih baru dia kata ada. Tahu tak apa. Kau lambat sangat lagi. Janganlah muda kelaparan. Tahu. Dia tu aku makan lagi. Masa-masa dah kelaparan tau. Jangan uji-uji tau. Lapar ni. Lelaki. Makanya yang ayat dia tak sama-sama. Lagi dia keluar bab. Nanti saya lagi bab. Dah. Bab. Dah belum? Dah boleh makan dah. Bab. Macam lah anak aku seorang ni. Jangan tegur Bapak mami kau memang tunjuk aib lah mami kau. Bukan salah daddy.
Mami kau. Dia geli gitu. Kita orang makan dekat sini jap. Mana dia punya tu? Restoran B Betting. Ni lah ada besar tu. Nak juga belakang. Dah sign up. Bye Janu. Anaki pun dah tidur. So it's time untuk tidur lah. Sekarang pukul 6.46. Untung boleh tidur. So itu je video dia untuk kali ni. Panjang kan, berepisod-episod. Korang jangan lupa tengok sampai habis tau. Ada shoot yang menarik. So itu je video Waida untuk kali ni. Korang jangan lupa like, Comment. and subscribe, okay? Bye. Jumpa di next vlog.